Ya Allah, berseleroknya kubenya. Okey, ada paper bag. Apa kata kita DIY? Jom, saya tunjuk macam mana. Kita potong paper bag ni antara tengah-tengah ni. Lepas tu kita gunting yang ni. Antara yang ni. Okey, dua ni kita gunting separuh. Jangan habis Okey, sebelah. Gunting. Aku ni. Okey, lepas tu yang tepi ni, saya mau masukkan ke dalam Macam ni. Yang ni ke dalam juga. And then yang sini pun masuk ke dalam. Ratakan dia lah. Buat molek bagi sempurna sikit kan. Yang ni pun sama. Okey, sebelah ni kita masukkan ke dalam juga. Ya, comel lah. Bagi-bagi kita tak ada berselerok. Jadi korang boleh masukkan. Kita susun dia. Cucuk dia. Okey, siap. Cantik kan? Kemas. So, nak tip lagi, follow Cik Mek.